Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak terangkan cara kita invite murid ke dalam Google Classroom. Okey, apa yang kita perlukan ialah kita memerlukan Gmail murid yang kita ingin invite. Okey, saya bagi contoh. Saya adalah guru kelas 3 Dynamic. Jadi saya perlukan Gmail murid 3 Dynamic. Okey, kita klik bahagian ni, invite students ni. Lepas tu kita pergi ke bahagian Gmail murid. Kita copy dekat sini dan paste di bahagian yang ini. Paste kat sini. Okay, so akan keluar Anissa Risa. Okay, seterusnya pergi ke student yang kedua, copy dan paste kat sini. Okay, dan seterusnya. Okay, saya bagi contoh untuk 3 dulu. Okay, bila dah ada ni macam ni, so kita boleh invite. Okay, kalau kita nak ke semua sekali pun boleh Jadi kita nampak kat sini akan adalah dekat sini nama murid yang kita ingin invite. Okay, sekian saja untuk kali ini. Jumpa lagi. Bye.